Nak bebas hutang dan jadi kaya, tapi tak tahu nak mula? Ni rahsia kewangan paling famous dari Dave Ramsey. Step pertama, buat tabung kecemasan dalam akaun berasingan. Simpan untuk benda kecil macam tayar pecah, handphone rosak atau anak demam. Step kedua, fokus bayar hutang kecil dulu macam PTPTN, personal loan atau kad kredit. Step ketiga, emergency fund 3 hingga 6 bulan. Simpan kos sara hidup macam sewa, makan dan bil. Bila ada tabung ni, hidup rasa lebih tenang. Step keempat, labur 15% daripada gaji untuk persaraan. Lagi awal mula, lagi besar hasil pelaburan bila tiba masanya. Step kelima, dana pendidikan anak. Kalau ada anak, mula simpan awal contohnya melalui tabung haji atas nama mereka. Step keenam, kalau ada loan rumah, buat extra payment. Contoh, tambah RM200 sebulan untuk potong interest. Step ketujuh, bila semua hutang dah selesai, masa untuk bina kekayaan. Fokus kumpul aset macam rumah, pelaburan dan emas. Nak bebas hutang dan jadi kaya bukan mimpi. Mulakan sekarang dengan 7 baby steps ni.